Ampere. Oke, ini contoh ya. Contoh untuk melakukan Seleko Z secara berterusan. Oke, cara untuk membuat Seleko Z berterusan ini, kawal clutch. Kamu kena mengawal clutch, jangan sampai kaki itu terlampau tinggi naik untuk kenderaan manual lah. Oke, luruskan tayar, masih mengawal clutch, rapat ke kiri. Oke, agak-agak side mirror, selari dengan nih bucu, pusing habis ke kanan. Oke, pusing habiskan pusingan. Oke, jadi kenderaan tuh dapat dielakkan daripada nih bucu. Oke, balas. Oke, lagi sebelah kiri pula. Oke, pusing habis ke kiri, habiskan pusingan. Kalau tadi bucu sebelah kanan dengan set mirror, ini kali bucu sebelah kiri pula dengan set mirror kiri. Oke, stop. Luruskan tayar. 3 kali pusing. Oke, on. Untuk Viva 3 kali pusing, untuk Exia 2 kali pusing untuk kita luruskan tayar. Jadi jangan luruskan tayar sambil bergerak untuk mengelakkan daripada bumper menjulur ke hadapan. Oke. Jadi ini kepada yang mampu lah. Z nih kepada yang mampu bergerak secara berterusan. Tapi lagi selamat, guna teknik berhenti-henti. Oke. Teruskan.